Sidang hadirin yang dihiasi keberkatan Ramadan sekalian, Al-Quran bukan sekadar helaian yang ditatap mata, bukan sekadar kalimah yang dilafaz di bibir, tetapi ia adalah cahaya yang menembusi kegelapan jiwa, kompas yang meluruskan arah kehidupan, dan wahyu agung yang membina tamadun insan dari zaman ke zaman. Nuzulnya Al-Quran bukan sekadar peristiwa sejarah, ia adalah titik kebangkitan umat dari Gua Hira. Terpancar sinar yang mengubah jahiliyah menjadi peradaban, mengangkat manusia daripada kelam ke puncak madani kemuliaan. Bersempena dengan bulan yang syarat dengan rahmah dan maghfirah ini, marilah kita membuka hati, menundukkan ego dan mendengar dengan jiwa yang tawaduk akan mutiara-mutiara hikmah dalam segmen Bicara Wahyu yang bertajuk Ibrah Nuzul Al-Quran. Untuk itu, majlis terus berlayar dengan mempersilakan seorang tokoh muda yang tidak asing dalam medan dakwah dan pemikiran Islam, yang berbahagia Saudara Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, Encik Ahmad Fahmi bin Muhammad Syamsuddin, untuk menyampaikan tausiah dan bicara hikmah beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada Encik Lokman pengerusi pada pagi ini, yang berhormat Puan Fadlina Siddiq Menteri Pendidikan, yang bahagia Datuk Teknologis Dr. Haji Aminuddin bin Hasim, Ketua Kesesa Kementerian Pendidikan, yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Azam bin Ahmad Syed, Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha, Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, seterusnya Setiausaha Bahagian Pengarah dan Ketua Jabatan Kementerian, Pegawai Kanan Kementerian, tetamu-tamu jemputan, seterusnya Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Datin-Datin, yang saudara-saudari yang saya muliakan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kesempatan dan juga syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan keizinan untuk kita berada dalam bulan yang penuh yang keberkatan yang diberikan Allah SWT kepada kita, seperti mana yang disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tajuk yang diberikan pada saya pada pagi ini adalah menceritakan mengenai ibrah nuzul Al-Quran. Seperti mana yang kita tahu bahawasanya Ramadan dan juga Al-Quran adalah merupakan satu kesempatan dan juga satu keadaan yang saling kait-mengait antara satu sama lain. Bila mana saya sebutkan bacaan Al-Quran tadi, saya pergi pada slide yang seterusnya. Kita tahu perbincangan kita mengenai nuzul Al-Quran ini adalah kita ungkapkan berkaitan dengan turunnya Al-Quran daripada Lauhul Mahfuz dan juga Baitul Izzah. Dan kita tahu dalam peristiwa yang sama sejak daripada penurunan ayat Al-Quran yang pertama, iaitu bacaan Iqra' pada bulan Ramadan, maka dalam keadaan kita menyambut 17 Ramadan ini, maka itu adalah satu kaitan yang cukup dekat dengan Allah SWT. Next slide. Kita melihat bahawa kepentingan kita merujuk kepada turunnya Al-Quran ini ada kaitannya secara langsung dengan keadaan umat Islam semasa pada hari ini. Sebagai contoh, bila Al-Quran ini diturunkan pada 2 Hijrah, ayat yang kita bacakan tadi, maka gambaran yang kita boleh dapat di sini bahawasanya Nabi SAW sebelum mangkatnya baginda pada 11 Hijrah, bermaksud baginda Nabi SAW melalui Madrasah Tarbiyah Ramadan hanya sekitar 9 tahun saja. 9 tahun sebelum baginda mangkat. Dan kita hari ini alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk berada dalam bulan Ramadan pada usia kita yang mungkin saya fikir saya tidak berdepan dengan pelajar-pelajar sekolah, tapi kita berhadapan dengan pegawai-pegawai pendidik dalam Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah melalui fasa usia yang mungkin melangkaui 40-an, 50-an, betul? Jadi kalaupun kita bermula pada usia Ramadan kita mungkin 7 tahun, mungkin 8 tahun. Anak saya sekarang 6 tahun dah diajar untuk berpuasa. Maksudnya kita boleh buat perkiraan berapa banyak puasa tahun yang telah kita lalui pada hari ini. Dan kesempatan itu juga sebenarnya Allah SWT berikan bila merujuk kepada ayat Al-Quran ini kaitannya dengan surah Al-Qadar.
ayat yang selalu kita baca, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang mana diturunkan Al-Quran ini, kalau kita lihat tadi seolah pada waktu datangnya 10 malam terakhir yang kita sebutkan sebagai malam Lailatul Qadar. Malam yang diberkati, malam yang disebutkan akan diberikan ganjaran 1000 bulan. Betul tak tuan-tuan? 1000 bulan ini dalam kebanyakan orang juga merujuk kepada perkiraannya sekitar 83 tahun. Namun demikian, pada masa yang sama ada pandangan para ulama menyebutkan tentang gambaran 1000 bulan yang disebutkan itu adalah merupakan kata kunci merujuk kepada istilah yang tiada limit, tiada batasan. 1000 bulan yang digambarkan oleh Allah SWT barangkali dia melebihi kepada jumlah tahun yang mungkin melangkaui faktor kita berada pada hari ini. Ada dua pandangan di sini. Kalaupun kita setiap tahun melalui Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ini, maka kalau dibuat perkiraan, katakan dalam tempoh 30-40 tahun yang kita lalui untuk menerusi Madrasah Ramadan ini, kita buat perkiraan darab 80 barangkali kita mungkin menyamai usia para Nabi Anbiya yang terdahulu, yang ratusan tahun umur mereka. Tetapi dalam konteks ini, saya teringat ada satu ceramah yang diberikan oleh Ayanda Puan Fadlina. Dia kata, kalau kita dalam orang Melayu ni, dia ada sembah kepada raja-raja kan. Dia kata, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. So, beribu-ribu dalam istilah ni menggambarkan banyak. Tapi dalam konteks semasa hari ini, orang tak cakap ribu, orang cakap juta, orang cakap bilion, orang cakap trilion. Maksudnya menggambarkan begitu banyak yang kita nak. Maksud itu permintaan manusia. Tapi permintaan bagi Allah SWT kepada manusia itu disebutkan dalam satu hadis yang lain, dikata ketika mana orang terakhir yang keluar daripada neraka, yang masuk ke dalam syurga itu, Allah berikan satu perumpamaan kepada mereka berganda-ganda kali besar yang mereka dapat sewaktu mereka berada di dunia. Sehingga kan lelaki yang merangkak masuk ke dalam syurga ni bertanyakan, adakah kamu ingin memacam Islam membeli kita ni, membeli saya ni ya Allah. Ini satu gambaran bagaimana besarnya rahmat yang Allah SWT berikan kepada umat Islam yang melalui Madrasah Tarbiyah Ramadan. Yang ini saya sebut mungkin bagi kita semua setiap tahun melalui nuzul Al-Quran, maka kita tahu bahawasanya dalam Allah turunkan Al-Quran ini, yang disebutkan juga dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Disebutkan di sini bila diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini, disebutkan sini hudan linnas. Dia tidak hudan lil muttaqin, hudan lil mu'minin. Hudan linnas bermaksud kepada kita semua, manusia yang ada. Ini diberikan mesej bahawasanya kitab suci Al-Quran yang diturunkan ini adalah merupakan kitab yang menjadi rahmat kepada seluruh alam, yang diturunkan melalui perantara Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Semua barangkali ada, kalaupun tidak semua, barangkali ada pengalaman menunaikan haji ataupun umrah. Ada kesempatan untuk menaiki bukit ataupun di Gua Hira. Siapa yang pernah naik Gua Hira? Ada dalam kalangan audiens kita di depan yang pernah naik Gua Hira? Mungkin ada. Kita pergi ruang yang sempit. Bagaimana baginda SAW yang disebutkan berkhalwat di situ dalam keadaan umat yang berada dalam keadaan yang jahiliyah. Ini yang kita nak bincangkan pada hari ini. Bagaimana Al-Quran sebagai mukjizat baginda Nabi SAW dalam keadaan Nabi yang tidak mampu untuk membaca. Disebutkan Iqra banyak kali, 3 kali itu Nabi sebut, aku tidak boleh membaca. Gambaran bagaimana Al-Quran dapat mengeluarkan ataupun merubah manusia daripada jahiliyah kepada madaniyah. Ini satu ibrah yang mungkin kita boleh nak sentuh, dan saya akan cuba kaitkan dengan perkembangan yang ada dalam dunia semasa pada hari ini. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, next slide. Saya nak sebutkan tentang bagaimana hari ini kita berhadapan dengan kelompok yang kita sebut tentang pembinaan generasi. Generasi yang saya sebutkan di sini, yang disebutkan oleh Said Qutb, generasi Al-Quran yang unik. Jilul Quranil Farid, ini yang disebutkan oleh Said Qutb.
Generasi yang mana sebahagian ulama menyebutkan sekiranya baginda Nabi SAW tidak dikurniakan dengan mukjizat Al-Quran, cukuplah dengan adanya para sahabat yang kita sebutkan sebagai generasi para anbiya dan sahabat-sahabat yang dekat dengan baginda Rasulullah SAW dalam tempoh hanya 9 kali Ramadan dapat mengubah manusia. Ini peranan kepentingan turunnya Al-Quran itu untuk merubah diri kita. Sebab tu dalam Al-Quran, next slide Allah sebutkan, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah kita takut sekiranya kita meninggalkan di belakang kita ini generasi yang lemah. Saya berhadapan dengan kelompok para pendidik. Dalam erti kata hari ini kita nak melahirkan generasi para pelajar di belakang kita ni generasi yang kuat. Kita tidak mahu generasi yang hanya dalam keadaan semasa hari ini, next slide, kita sebut sebagai generasi yang kita katakan sebagai connected but yet disconnected. Generasi yang barangkali sedang melalui fasa yang mana mereka ini adanya gadget di tangan mereka, mereka melihat kekejaman, mereka melihat kehancuran, mereka melihat pembunuhan, mereka melihat apa jua perkara yang kita anggap sebagai suatu keadaan yang kita kata zalim, tapi dalam keadaan kita khawatir dalam kalangan anak-anak kita hari ini, generasi yang tidak lagi mempunyai perasaan, nilai empati dan juga simpati. Yang kita sebut sebagai generasi yang mati rasa jiwanya santai. Ini yang kita khawatiri tuan-tuan. Kenapa? Sebab dalam keadaan mereka melihat mereka tidak mahu melakukan sesuatu yang signifikan. Dalam keadaan mereka melihat ada sesuatu yang mereka boleh lakukan dengan ibrah yang ada pada Al-Quran, mesej yang Allah SWT berikan pada kita itu, kita tidak melakukan sebarang tindakan. Tindakannya apa? Saya ambil satu daripada ibrah Al-Quran dalam beberapa ayat. Saya ambil contoh next. Kita melihat kepada ayat Allah SWT, slide yang seterusnya, berkaitan dengan, saya ambil daripada surah Al-Ma'idah. Bismillahirrahmanirrahim. Man qatam bi ghairi nafsin aw fasadin fil qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Ini kata kunci di bawah. Kita merujuk kepada barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana orang itu membunuh orang lain atau bukan kerana membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia secara keseluruhannya. Memelihara kehidupan manusia secara keseluruhan. Maksudnya hanya dengan seorang insan yang kita jaga, insya-Allah seolah-olah kita jaga, kita kata keseluruhan kemanusiaan. Dalam ayat yang lain saya fikir Allah SWT juga menyebutkan dengan jelas dalam Al-Quran, surah yang biasa kita baca juga, surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dialah yang mengherdik anak yatim dan tidak mendorong mereka memberi makan kepada orang-orang miskin. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam konteks semasa hari ini, bila kita sebut tentang mesej universalism yang diberikan oleh Allah SWT, kita lihat pada situasi yang berlaku hari ini. Next slide. Kita lihat bagaimana kalau kita tengok dunia yang dipetakan ini, diberikan atas warna yang berbeza, melihat kepada bagaimana kita kata apa, situasi yang kita lalui, yang kita ada pada hari ini. Relatifnya Malaysia berada dalam keadaan yang baik. Kita bangga dengan pencapaian negara kita dan kita juga sedang melihat dan menekuni perkembangan yang berlaku pada mereka yang berada di tempat yang lain. Apa yang berlaku hari ini tuan-tuan? Next, kita tengok. Antara isu-isu yang sedang dihadapi, baik bukan sahaja di peringkat kita tapi di negara yang terdekat termasuk juga sebenarnya, kita dalam keadaan kita rasa mungkin tak berlaku kepada kita, ini mungkin barangkali boleh terjadi sebenarnya kepada kita. So ini isu-isu yang disebutkan dan sekarang ini terjadi dan sedang berlaku pada hari ini. Konflik, peperangan yang sedang ada, yang mana pastinya bagi kita, kita lihat kalau dulu generasi-generasi awal melihat kepada trend, melihat kepada soal orang kata apa, bila kita merujuk kepada peperangan ini, maka kita membaca buku teks, kita merujuk kepada fakta sejarah, betul tak?
Tetapi apa yang kita ungkapkan sebagai sejarah dulu, hari ini berlaku secara real time. Hari ini kita menjadi sebahagian daripada penonton. Kita menjadi sebahagian daripada mereka yang melalui fasa-fasa yang kita sebutkan hari ini. Punca utama yang lain 3 tahun yang lalu. Next, kita lihat bagaimana peristiwa serangan yang terjadi kepada umat Islam khususnya di Gaza. Hari ini tuan-tuan barangkali kita mendengar angka pembunuhan, angka korban jiwa telah kita tidak ada rasa apa-apa lagi. Kita tanya pada kawan-kawan sahabat kita, mereka menantikan apa lagi gambaran, image, video ataupun insiden-insiden yang tragik tadi untuk mereka lihat sebagai FYP yang melalui social media mereka sendiri. Jadi ini antara lain yang saya fikir suasana pada hari ini yang diungkapkan oleh Presiden Turki. Dia kata the world now is bigger than 5. Isunya hari ini bila kita rujuk kepada perkembangan yang ada khususnya di PBB yang orang kata dah tak boleh lakukan apa-apa. Apatah lagi baru ni diwujudkan Board of Peace yang mana individu yang mewujudkan Board of Peace adalah mereka yang menentukan negara mana yang menjadi serangan ataupun sasaran. Negara mana yang kami perlu tukar pimpinan. So ini antara lain kita sebut kita berhadapan dengan situasi yang tidak lagi normal, the post normal times yang ada. Ini situasi dan gambaran keadaan semasa. Tuan-tuan, kalau kita nak sebut dan ceritakan, saya banyak kali pergi ke beberapa tempat khususnya di Middle East. Sepatutnya minggu ini kita plan untuk mengadakan misi kemanusiaan Ramadan di Syria. Next, kita tengok bagaimana gambaran negara yang berada di Middle East. Ini bentuk bangunannya tuan-tuan. Cuba bayangkan Kuala Lumpur dengan menara KLCC-nya. Kita tengok tadi dalam negaraku, gambar yang kita sebut tentang image dan juga gambaran negara kita. Ini negara yang sama, tempat yang hampir sama sebelum berlakunya konflik dan selepas. Next. Gambaran yang sama ini yang terjadi. Negara yang kita sebutkan sebagai the lost generation. Lost generation dalam erti kata anak-anak yang lahir sejak daripada 1 dekad yang lalu tidak memahami apa makna datang ke sekolah. Contohnya tuan-tuan, kita pergi memberikan bantuan buku teks. Kita bagi mereka bag, kita bagi mereka alat tulis, beri mereka pensel warna dalam keadaan mereka menerima itu tapi tanpa ada apa-apa perasaan. Tidak ada nampak seolah mereka ni gembira, tidak juga kita nampak mereka ni nak menolak bantuan tu. Jadi bila kita tanya kepada mereka, apa yang mereka perlukan? Kalau saya tanya pada tuan-tuan, mungkin tuan-tuan kata mereka ni nak makanan. Apa yang mereka perlukan? Mereka nak keamanan. Apa yang mereka perlukan? Mungkin kita kata mereka ni nak rumah. Tetapi itu bukan jawapannya tuan-tuan. Generasi yang kita sebutkan sebagai lost generation ini, pada mereka sesuatu yang menjadi trending, kita sebut istilah trending, sesuatu yang dekat dengan mereka pada waktu mereka berhadapan dengan konflik dan juga peperangan adalah pada anak-anak ini, di tangan mereka adalah senjata. Di tangan mereka kalau ada model rifle AK-47, itu menjadi kebanggaan kepada mereka. Sebab tu bila kita berikan ayat, kita tulislah perkataan Allahu Akbar ke Alhamdulillah ke, kita rasa orang Arab ni boleh bercakap ataupun boleh mengungkapkan kalimah tersebut. Ternyata dalam keadaan mereka berbahasa Arab, tapi mereka tidak boleh membaca. Itu juga dalam peristiwa turunnya Al-Quran, disebutkan dalam beberapa penceritaan yang lain. Bagaimana ketika Malaikat Jibril datang kepada Nabi dalam keadaan dipeluk, kan Nabi balik lepas tu kan ada balik diselimutkan yang keluarnya ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir. Tapi dikatakan pada waktu juga Jibril memberikan satu lembaran. Nabi bercakap dalam bahasa Arab namun tidak boleh membaca Iqra dalam erti kata ungkapan ketika berlakunya nuzul Al-Quran itu sendiri. Tuan-tuan dan juga puan-puan yang saya hormati sekalian, saya sebutkan tadi, dalam keadaan kita melihat negara lain, kita juga berhadapan dengan situasi sebagai contoh di negara kejiranan. Kita mungkin mendengar istilah LGBT. Kalau saya tanya apa maksud LGBT itu, saya rasa tuan-tuan boleh sebutlah maksud dia. Lesbian, gay, bisexual dan transgender. Ini sebahagian daripada isu dan juga masalah yang ada dalam masyarakat kita hari ini. Di Indonesia mereka kata kami juga ada LGBT tapi dalam makna yang lain. Disebutkan mereka berhadapan dengan situasi likuifaksi. L itu. GB itu adalah gempa bumi. Dan T adalah tsunami. So baru-baru ni kita ke Aceh dengan banjir yang sama. Kalau tahun sebelum ini
tsunami di Aceh itu, tahun ini yang banjir, siapa yang kena tsunami dah tak kena, siapa yang tak kena tsunami kali ini kena dengan banjir. So ini keadaan yang terjadi kepada negara-negara jiran kita. Saya ingat ini di Palu, waktu kita ke sana, dia ada satu jambatan tu dia panggil jambatan McDonald. Memang besar jambatan tu tuan-tuan, tapi bila mana tsunami datang, kita sebut bagaimana kekuatan yang ada itu boleh menghancurkan terus dan menghilangkan terus jambatan yang ada di situ. Kita lihat kenapa dalam keadaan kita mungkin rasa selamat. Next, kita sebutkan sekarang yang kita kata dulu tak ada, sekarang sudah ada. Di Segamat dah dikatakan ada banyak gegaran. Siapa yang pernah naik Gunung Kinabalu, bila kita turun daripada pagi dah sampai pada kemuncak tu, rupanya bila kita naik masa awal pagi, kita mulakan pukul 3, pukul 4 pagi naik ke puncak, kita tak tahu rupanya kita melalui tempat runtuhan batu yang sangat besar. Datuk KSU mungkin pernah naik tu, Datuk setuju tu. Saya mungkin Datuk pernah melalui. Bila kita turun tu, rupanya kita melalui tempat runtuhan batu yang cukup besar. Kalau batu itu ibaratnya segenggam tangan saya, kita ni sebesar kecil ni je. Maksudnya apa yang terjadi itu adalah sesuatu yang realiti. Walaupun kita kelihatannya selamat oleh kerana kita berada di luar garis, kita sebut sebagai apa next? Di luar daripada lingkungan api Pasifik ataupun lingkaran api Pasifik. So dalam keadaan itu, adakah kita hari ini dalam keadaan yang selesa? Kita dalam keadaan yang kita kata tak ada masalah, kita rasa macam kita akan teruskan kehidupan kita seperti mana yang ada ataupun bagaimana? Tuan-tuan, pada masa sama saya nak juga memberikan tuan-tuan bagaimana dalam kehidupan manusia yang saya sebutkan tadi. Allah sebut dalam Al-Quran tadi, selamatkan satu manusia seolah menyelamatkan keseluruhan kemanusiaan itu sendiri. Ini isu yang lain yang sedang juga berlaku, yang kadang-kadang kita melihat isu ni atas faktor kemanusiaan, tetapi kita juga perlu ingat bahawa adanya kumpulan yang kita sebutkan sebagai the boat people. Next. The boat people, ini kelompok manusia yang juga berhadapan keadaan-keadaan mereka hari ini dibuang daripada tempat mereka. Rumah mereka dibakar. Ini pengalaman sewaktu saya berada di Cox's Bazar, Bangladesh. Waktu kita memberikan bantuan kemanusiaan itu, mereka yang datang boleh berbahasa Melayu dengan fasih. Sebab kita pakai vest waktu itu ada bendera Malaysia. Jadi saya tanya kepada mereka, kenapa kamu ada dekat sini? Dia kata, aku boleh saja dapat duit yang banyak waktu saya bekerja di Malaysia. Duit yang banyak tu maksudnya dia mungkin kerja sebagai pencuci. Dia mungkin kerja sebagai pengambil sampah dekat lori sampah yang ambil kat rumah kita hari-hari itu. Tapi dia kata dalam keadaan aku mempunyai gaji, mempunyai makanan untuk aku makan, tetapi aku sedar bahawasanya keluarga aku di rumah dan di kampung halaman dibakar dan dibunuh. Aku tidak mampu. Dalam keadaan aku mempunyai makanan, aku tidak rasa apa-apa untuk menolong sahabat ataupun keluarga mereka yang ada di lapangan. Ini keadaan-keadaan next kita sebut sebagai the boat people ni, yang mana ada pihak yang mengambil kesempatan human trafficking. Ada ambil kesempatan untuk mengedarkan dadah, iaba dan sebagainya. So ini situasi-situasi yang sedang kita lalui pada hari ini, secara tak langsung memberikan gambaran tentang apa sebenarnya yang boleh kita lakukan sebagai umat manusia. Saya nak berikan kepada tuan-tuan satu video. Video ini sebagai satu refleksi kepada kita bagaimana kita melihat situasi yang kita ada hari ini dalam keadaan kita nak diajar dengan satu elemen simpati kita tentang bagaimana keadaan itu untuk mengajar kita erti syukur. Erti kita merasai kenikmatan yang Allah berikan sepanjang kita hidup, berpuasa, berbuka dan sebagainya. Jadi kalau boleh ditayangkan video yang pertama ni sebagai gambaran.
Baiklah, kalau boleh pergi ke slide yang seterusnya. Saya nak sebutkan sini, you know the real meaning. You know the real meaning of peace only if you have been through the war. Ini dalam keadaan kita berada dalam situasi ini, refleksi itu kepada kita dalam keadaan kita membaca Al-Quran, perlunya ada elemen transformatif pada diri kita untuk melakukan sesuatu kepada manusia yang lain. Dalam keadaan itu, tuan-tuan, next slide. Saya nak tunjukkan bagaimana hari ini, next. Kita berada, next lagi. Next. Hilangnya sifat empati dalam keadaan masyarakat kita yang sedang tenat, dan ini juga antara lain situasinya, next slide, situasi yang ada pada kawan-kawan kita, dan saya sebutkan juga the very powerful words from a child in Gaza. Dia kata, the rocket may be above us, but they have forgotten Allah Subhanahu Wa Taala is above them. Next slide. Ini gambaran situasi bila mana kita sedang melalui madrasah tarbiyah Ramadan dalam bulan yang mulia ini, dan ada ungkapan-ungkapan, malah ada persoalan yang ditanyakan oleh para ulama kepada mereka ini dalam situasi yang mereka lalui pada hari ini. Next slide. Bila mana ditanyakan apakah status puasa mereka. Puasa mereka dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa untuk mereka bersahur, apatah lagi untuk berbuka puasa. Saya ingat hari ini mungkin dah tahu dah menu KPM berbuka puasa hari ini, saya difahamkan kan. KPM ada buka puasa, dah tahulah menu apa kita nak makan. Jadi mungkin dah tahu dah juga esok apa yang akan kita sahur. So ini keadaan yang kita tidak mahu nanti, seperti mana yang disebutkan tadi oleh Allah SWT tentang pembinaan generasi Al-Quran yang unik, dalam keadaan kita tidak mahu generasi kita akhirnya mempersoalkan apa yang kita lakukan. Saya nak masuk fasa yang terakhir, mungkin satu video sebelum saya ceritakan sedikit apa yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan, kementerian dan gerak kerja yang kita lakukan di lapangan. InsyaAllah mudah-mudahan ini sebagai pengakhiran daripada slot yang saya berikan pada pagi ini. Mungkin boleh tayangkan dulu video yang kedua ni. Saya boleh terus mainkan je, dia akan automatik dalam slide tadi. Good afternoon, Seattle. Welcome to your afternoon newscast. We're here to bring you stories that matter most. Today marks the 16th anniversary of the tragic genocide. Commemorations are being held all around the world. 왜 아무것도 안 하셨어요? Was hast du während des Völkermords gemacht, Großvater? What did you do all those years? Did you just watch it? سيصدمون بينما يبدو الأطفال مفيد. Siapa yang ada pengalaman ke Bosnia Herzegovina akan melihat bagaimana satu memorial genocide yang telah berlaku sewaktu peristiwa pembunuhan di Bosnia Herzegovina, Sarajevo. Ini suatu gambaran bagaimana kita telah melalui fasa 9 Ramadan yang mana Nabi SAW dalam tahun-tahun terakhir dikatakan Jibril datang bersama dengan Nabi untuk bertadarus. Tahun terakhir Nabi SAW dia datang 2 kali. Malah satu hadis yang ada pada itu saya kongsikan di sini, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling pemurah. Baginda menjadi lebih pemurah pada ketika Ramadan datang. Ketika waktu itu Jibril datang menemuinya dan mereka bertadarus Al-Quran. Maka Rasulullah SAW lebih pemurah melakukan kebaikan daripada angin yang bertiup.
Tuan-tuan, ada dekat sini saya sebutkan bagaimana Al-Quran ni melahirkan jiwa yang pemurah. Kita nak sebutkan di sini bagaimana sifat pemurahnya Nabi dalam keadaan tuan gurunya datang itu, tadarus, tadabbur dan memahami maksud dan makna Al-Quran dan diterjemahkan dengan cara mereka melakukan perbuatan. Saya nak sebutkan ini antara budaya. Kita sebut sebagai human transformer oleh kerana faktor bacaan Al-Quran tadi dia akan transform kita. Yang kedua, culture builder, pembinaan budaya. Budaya apa yang kita nak bina dalam keluarga kita? Budaya apa yang kita nak bina dalam kementerian kita? Ini satu kajian sebelum tu. Kajian dilakukan setiap tahun oleh World Cup Index. Malaysia pada ranking yang terbaru saya tak pasti. Tapi kedudukannya itu kita tak berminatlah dengan ranking. Tapi kita berminat dengan dapatan apa yang nak diukurnya. Satu dia tengok, help a stranger, someone who didn't know that who needed help. Membantu orang yang kita tak kenal tapi memerlukan bantuan. Sebab tu dalam keadaan kita memahami naratif Al-Quran ni, dia hablum minallah, hablum minan nas, dan kita ada satu lagi hablum minal alam. Buat baik dengan manusia, soleh secara spiritualnya, soleh secara sosialnya, soleh secara alaminya. So ini yang kita kena lakukan. Donated money to the charity, maksudnya kita peruntukkan apa yang kita ada. Saya sebutkan tadi Rasulullah tu dermanya lebih laju dan lebih kuat dan lebih tu dengan tiupan angin. Dan yang ketiga, kita memperuntukkan masa kita untuk melakukan kebaikan. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, apa yang kita boleh buat? What's next? Ini sebahagian yang saya nak tunjukkan. Next. Allah tak akan ubah ke seorang itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Next, apa yang kita perlu buat? Ini hadis Nabi yang kita sebutkan sebagai ucapan dasar pertama baginda Nabi SAW ketika berhijrah. Mesejnya apa, tuan? Mesejnya, hai sekalian manusia, sebarkan salam, afsus salam. Wa atimut ta'am, berikan makanan, hubungkan silaturahim, wasilul arham. Wasallu wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Dirikan solat ketika orang lain sedang tidur, nescaya kita akan masuk syurga dengan selamat. Maksudnya Ramadan datang dengan Al-Quran yang diwahyukan dan masa yang terbaik yang kita sebutkan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Allah sebutkan dan Nabi sebut pada waktu itu, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kita masuk dan kita hidupkan, kita qiyam, kita masuk Ramadan dengan penuh keimanan, pengharapan daripada Allah SWT. Ini yang saya fikir kita sama-sama lakukan. Apa yang telah kita lakukan dalam konteks Malaysia, tuan-tuan, saya nak sebutkan ini antara lain sumbangan dan peranan yang kita nak buat supaya kita nak hilangkan sifat penting diri kita. Next. Kita nak hilangkan sifat narcissism. Kita nak hilangkan sifat kita sebut sebagai selfish, individualistic. Dalam keadaan kita rasa kita ni, kita fikir juga orang lain. Instead of thinking of kita, kita are thinking about ummah. Ummah di sini yang memerlukan kita. Kita nak sebutkan apa yang telah dilakukan oleh pihak kementerian, saya ingat dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Next, melalui gerak kerja yang kita lakukan dalam Op Ihsan. Kita teruskan lagi dalam gerak kerja kita memberi bantuan kemanusiaan. Saya nak sebutkan walaupun nampak kecil bagi kita, besar pada orang lain. Saya pernah sebutkan mungkin Puan Fadina, kita nak katakan kalaulah ada dalam kalangan para pelajar kita boleh mengeluarkan orang kata apa lukisan-lukisan yang memberikan gambaran solidariti. Kita katakan mereka yang ada di sana tu dia tengok apa yang kita buat, mereka sangat hargai. Kita tak tahu tuan-tuan, apa yang kita buat dekat sini sebenarnya doa orang-orang yang dizalimi di sana yang menyebabkan kita duduk kuat hari ini. Allah sebut juga dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Sekiranya kamu menolong agama Allah, nescaya Allah akan memperteguhkan kedudukan kita. Apa jua keputusan kita, apa jua tindakan yang kita lakukan, walaupun kecil yang kita rasa bagi kita, besar pada orang lain, ini tindakan-tindakan yang kita lakukan. Apa yang lain? Kita pernah juga buat program-program yang kita fikirkan relevan dalam konteks semasa hari ini. Next. Saya ingat pada waktu saya terlibat pada peringkat awal pergi ke Afghanistan. Bila kita tahu dalam konteks pendidikan yang saya fikir ini adalah penting, kita sebut pada mereka, kami dekat Malaysia ni, pendidikan ni yang mengetuai Kementerian Pendidikan tu adalah wanita. Ini yang kita sebut.
Kalau kamu nak menghentikan pendidikan pada wanita, hari ini Perdana Menteri setuju untuk kita bina sekolah pendidikan untuk anak-anak wanita yang ada di sana, tuan-tuan. Saya nak sebutkan ini, bagaimana kita walaupun berada jauh di sini, sebenarnya kita memberikan suatu mesej dan gambaran dan exemplary kepada mereka. Next, sebab ini sebahagian daripada pimpinan-pimpinan waktu mana Datuk Seri Anwar sebagai Presiden ABIM waktu itu dah bercakap mengenai sejarah dan juga gerak kerja terlibatnya dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan kemasyarakatan yang ada hari ini. Baru-baru ini Datuk Seri melawat seorang tokoh Afghanistan yang besar dunia Islam, Sheikh Hikmatia. Waktu kita berada di Kabul pun sempat saya bersama dengan Datuk Ahmad Azam waktu itu berjumpa dan bertanyakan dan mencari apa kaedah-kaedah terbaik untuk membantu negara yang baru keluar pasca peperangan. Di Syria sebagai contoh. Hari ini setelah 10 tahun, saya fikir lost generation tadi. Bagaimana kita nak membina kelompok-kelompok ini? Sebab itu tuan-tuan, yang kita buat hari ini, saya jumpa dengan Grand Mufti Bosnia next. Bila mana ketika waktu ABIM, sekarang kita menggunakan Global Peace Mission, agensi kemanusiaan kami di luar sana, kita ada buka booth, tuan-tuan boleh pergi ziarah dan tengok. Saya jumpa dengan Grand Mufti Bosnia Herzegovina. Pada waktu ketika itu, kita membina dan membantu mereka. Dengan cara apa? Memberikan mereka pendidikan. Kita berikan mereka scholarship, berikan mereka peluang. Dan waktu mana ketika ke Bosnia, baru-baru ni mereka sangat berbangga dengan apa yang kita ada. Kita buat next untuk mereka yang berada di Syria. Waktu ni kampung kita. Tengah tu kita buat model masjid negara. Kalau perasan ada sikit kita minta supaya ada masjid tu bagi model masjid negara. So kita namakan sebagai Kampung Malaysia. Kita berikan program-program bantuan kemanusiaan dan juga bantuan dalam bentuk kebajikan ini. Next, kita juga memberikan orang kata apa peluang pendidikan yang kita sebutkan tadi. Kalau Bosnia dah ada best model, they are the one insya-Allah that will be rebuild back their own country. Mereka inilah yang akhirnya nanti akan balik dan menjadi pemimpin yang akan membangunkan semula negara mereka. Ini terbukti dan ini telah kita lihat hasilnya. InsyaAllah ini adalah sebahagian daripada sumbangan-sumbangan yang kita berikan. Next, kita ada juga bagikan pendidikan kepada anak-anak daripada Middle East, daripada Rohingya pun kita ada juga. Ini sebahagian daripada projek pendidikan yang kami laksanakan, tuan-tuan. Dan insya-Allah seperti mana saya nak akhiri dengan bait kata-kata yang cukup bermakna daripada Hamka. Hamka kata, dia kata next. Dia kata saat engkau dilahirkan, engkau menangis tetapi orang lain tersenyum ketawa. Tetapi berjuang sewaktu kita membesar ni, berjuanglah, melakukanlah sesuatu. Buat sesuatu dengan baik, yang kita nak adalah pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Dalam saat kita pergi nanti, orang lain akan menangisi pergian kita. Dalam keadaan kita tertawa dalam pergian. Maksudnya, kita dah buat sesuatu yang baik. Kita rasa ini sebahagian daripada tanggungjawab yang kita berikan. Walaupun asbab kita berada dalam Kementerian Pendidikan, tetapi dalam konteks ini, saya fikir pendidikan antara satu daripada sumber dan juga kekuatan yang ada pada kita untuk kita pastikan mesej Al-Quran yang pertama turun itu, ibrahnya daripada nuzul Al-Quran, bila mana wahyu turun dengan Jibril mengatakan pada Nabi, Iqra', maka Iqra' itulah, dengan pendidikanlah, dengan bacaanlah yang akan menyebabkan kita menjadi insan yang bukan sahaja memikirkan tentang cita-cita kita as a peribadi, tetapi kita memikirkan umat secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan dan juga kekurangan daripada persembahan ataupun pembentangan ini. Saya ucapkan terima kasih pada pihak kementerian atas ruang undangan untuk saya bersama-sama pada pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan dan semoga Allah SWT menjumpai ataupun membawa kita untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikianlah tadi perkongsian yang bukan sekadar menyentuh pendengaran tetapi menggugah kesedaran, bukan sekadar mengisi ruang dewan tetapi mengisi ruang hati dan fikiran. Sesungguhnya kata-kata yang lahir daripada wahyu akan sentiasa menemukan jalannya ke dalam jiwa yang mencari. Pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan
Dan ucapan terima kasih dihulurkan kepada Yang Berbahagia Encik Ahmad Fahmi bin Muhammad Samsudin, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, atas perkongsian dan ceramah yang syarat dengan hikmah, penuh ibrah dan menyuluh makna sebenar nuzul Al-Quran sebagai asas pembinaan diri masyarakat dan negara.